Orang paling baik di kalangan kamu, saya sebut, keluarga, baiti jannati, rumahku, syurgaku. Nabi orang paling baik dengan keluarga dia. Nak banding dengan kita semua, dia nombor satu. Tapi Nabi sendiri buka satu pertandingan terbuka kepada khalayak umum. Nabi kata, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu, orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan untuk pengetahuan kamu, aku, Rasulullah lah, bukan saya. Aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Aku, Rasulullah kata dia. Orang yang paling sempurna imannya di kalangan orang beriman, orang yang paling baik akhlaknya. Dan orang paling baik di kalangan kamu, di kalangan orang-orang Islam ni, orang yang paling baik dari segi dengan isteri-isterinya, dengan keluarga dia. Tengok, indikator Nabi buat, Nabi jago, Nabi juara.